Boleh kita masuk yang kategori 6 harakat. Kenapa skip 246? Panjang sikit. Kita cerita yang memang nampak senang ni. Kita cerita yang mudah dulu. Tak berapa faham beza mat jaiz mat wajib. Kalau tanya nama hukum tu Cik Puan, next sesi lah, ataupun dalam kelas kot. Tak boleh ni. Sebab ni dia tak ada cerita nama hukum beria pun. Kita cerita kadar je by simbol, insyaAllah. Okay, boleh? Jom, let's go guys. Okay, bila kita cerita tentang mat 6 harakat pula, dekat sini awak tolong tulis. Kawan-kawan yang tak ada buku, tulis je 6 harakat pula. 6 harakat macam mana? Dalam modul dia bagi 3 jenis simbol. Pertama, memang tuan-puan akan nampak confirm ada satu ombak rindu. Selepas dia ada huruf yang atas dia ada tanda sukun. Pertama mesti ada mat. Apa benda ni? Ada mat. Selepas dia bersabdu. Kalau 4 atau 5 harakat, selepas dia ada hamzah. Mat 4 atau 5 harakat, selepas dia mesti ada hamzah.